Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tajuk khutbah hari Jumaat, hilal Ramadan yang dialu-alukan. Semoga Allah memberi manfaat pada kita. Di awal Ramadan ni rahmat, di pertengahan pengampunan, dan di akhirannya masuk surga Allah SWT, insya-Allah tuan. Dan tuan yang mulia, hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat menikmati Ramadan lagi lah tahun ini. Dan kita insaf lah, mana-mana yang terdapat solat, terdapat menikmati azan kerana kematian dan keuzuran, kita bersyukur kepada Allah SWT tuan. Kerana kita telah mendapat keizinan untuk berpuasa lagi di bulan Ramadan ini, insya-Allah tuan. Mando ni lah busy, ada anak angkat lah. Balik tengok dia anak angkat tu yang kita lah. Ya.